Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah yang sebenar-benar takwa, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam yang sebenar. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita berkumpul dan berhimpun beramai-ramai di majlis yang permai dan indah ini kerana meraihkan majlis upacara akad nikah di antara Muhammad Alif Hakim bin Muhammad Luqman dengan pasangan hati Nur Dina Syuhada binti Syamsuddin. Oleh demikian, patutlah sedikit sebanyak disampaikan nasihat-nasihat dan pesanan-pesanan yang diperlukan oleh seseorang dalam usaha mendirikan rumah tangga atau perkongsian hidup yang aman, makmur dan bahagia. Allah Subhanahu wa taala berfirman: Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu daripada lelaki dan perempuan, dan kami menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak supaya kamu berkenalan-kenalan beramah mesra antara satu dengan yang lain. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah Allah yang lebih takwanya di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendalam pengetahuan. Ayat ini menjelaskan bahawa Allah menciptakan lelaki dan perempuan untuk berkenalan-kenalan antara satu sama lain melalui pensyariatan perkahwinan. Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan manusia ketika kahwin. Malahan perkahwinan merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kita dapat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentiasa menggalakkan umatnya ketika kahwin. Sebagai mematuhi firman Allah Subhanahu wa taala, "Fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah." Berkahwinlah kamu dengan sesiapa yang kamu berkenan pada perempuan, sama ada 2, 3 ataupun 4. Tapi jika kamu tidak yakin boleh berlaku adil, maka berkahwinlah dengan seorang sahaja. Dunia besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendirikan perkongsian hidup secara halal, dan mereka umat yang hidup membudak sampai 2. Bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amma wallahi inni akhshakum minallahi wa atqakum lahu, walakinnani asumu wa aftiru wa usalli wa aqudu wa tuzawwiju nisa, wa man ghariba an sunnati falaysa minni." Mengapa mereka berbuat demikian? Demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling patuh kepada Allah. Walaupun demikian, aku menunaikan puasa dan berbuka, aku menunaikan sembahyang dan tidur, dan berkahwin dengan perempuan. Barang siapa yang akan mengikut perjalanan ini, maka mereka bukanlah daripada golongan umatku. Hadirin hadirat yang dimati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala berfirman lagi, "Wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Dan janganlah kamu mengakhiri zina. Sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat yang membawa pada kerosakan hidup dan kerosakan nasab keturunan. Muslimin muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan kita mendiri rumah tangga ini, yang pertama sekali pastikan kita memperbetulkan niat. Yang pertama sekali dalam kita mendirikan rumah tangga,
Yang pastikan yang pertama sekali kita memperbetulkan nawaitu kita. Berkahwin ini bukan semata-mata kerana nafsu. Yang pertama sekali berkahwin kerana sunnah Nabi SAW. Jadi kita berkahwin ini adalah tuntutan syarah. Allah Ta'ala suruh kita berkahwin. Maka apabila kita berkahwin dengan sebab niat yang betul, maka sepanjang kehidupan kita sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita berkahwin semata-mata kerana nafsu, maka nafsu itu kadang-kadang baik, kadang-kadang tidak baik. Kadang-kadang nafsu ini ada perkara yang memuaskan, ada perkara yang tidak memuaskan, akan berlaku perkara tidak begini berlaku. Sebab itu kata yang pertama dalam nanti di rumah tangga, kita memperbetulkan niat kita, nawaitu kita nak berkahwin ini kerana sunnah Nabi dan juga kerana tuntutan syarah. Jadi Nabi galakkan kita berkahwin ini kerana fadilah cukup besar, kelebihan keistimewaan. Ini sebab kita berkahwin. Kalau ini sebuah ibadah semaya yang disebut rakaatan mutazawwiji khairun min sab'in rakaatan bila adat. Semaya dua rakaat orang yang berkahwin lebih baik 70 rakaat orang bukan. Itu di antara kelebihan fadilah orang berkahwin. Selain daripada segala Allah panggil segala perkara yang berlaku dalam rumah tangga. Yang kedua ialah mesti kita sentiasa membanyakkan sifat sabar. Dalam menjadi rumah tangga ini sifat sabar perlu ada. Yang ketiganya berperansur sentiasa ada berbincang, bermusyawarah. Allah panggil ada maaf di antara sama lain, dan ada sujud tak serta di antara sama lain. Sentiasa kita Allah panggil perasaan kasih sayang di antara satu sama lain. Mudah-mudahan apa yang kita beri ini sentiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita beri pada hari ini mendapat kebahagiaan yang hakiki sebenarnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan hanya dunia, dan insyaAllah sampai pada akhirat. Amma ba'du fa inal umura kullaha billahi yaqdi fiha ma yasha wa yahkum ma yurid. La ma'akhira lima qaddama wa la muqaddima lima akhir. Wa la yajtami'u ithnani wa la yakhtalifan illa bi qadri wa qadri wa kitabi min Allah qad sabaq. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. Jadi sebelum kita mana dari semua sekali sama-sama kita istighfar 3 kali dan kita selawat pada Nabi 3 kali, dan kita tajwid memperbarui syahadat kita subhanallah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
أزوجك على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. Muhammad Alif Hakimi bin Muhammad Luqman. Saya kahwin dan saya nikahkan dikau dengan Nurdina Syuhada binti Syuhada. Dia telah berwakil-wali oleh bapanya kepada saya di hadapan saksi-saksi sekalian dengan mas kahwinnya sebanyak 1,100 ringgit tunai. Saya dimakan nikahnya dengan mas kahwinnya sebanyak 10. Allahu Akbar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sekali kok. Ayo dia. Ayo tengok betul. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Berkatilah kedua pengambilan kebajikan setiap waktu dan masa ya Allah. Hubungilah kedua-dua dengan kasih sayang, mesra dan berterima kasih yang berkepada ya Allah. Bimbingilah kedua ini ke jalan keuntungan dan jalan takwa padamu ya Allah. Anugerahilah kedua ini dengan anak-anak yang saleh dan berbakti kepada agama bangsa dan negara ya Allah. Kurniakanlah taufik dan hidayah kepada kami sekalian ya Allah, supaya dapatlah kami sekalian menjadi dengan amal yang berjaya dari rahmat ya Allah. Sama ada kehidupan dunia lebih baik juga ya nanti ya Allah. Murahkanlah kepada kami rezeki, kepada sumber yang halal lagi banyak lagi barakah, serta mewahkanlah pendapatan kami ya Allah dengan rahmat-Mu yang luas ke atas tiap-tiap kejadian ya Allah. Allahumma ja'al jama'ana hadza jam'an marhuma wa taqabbal ba'da taqabbal. ربنا لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. اللهم بارك لنا في أولادنا ولا تضرهم ووفقنا وإياهم وارزقنا برهم برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. آمين آمين يا رب العالمين. kepada hakim syariah dan manakala saja aduannya dan dia memberi kepada hakim syariah bagi pihak saya sebanyak ada memiliki harga ada ketika itu mentakkan dia dan satu
Tahniah. Selamat mengantin baru. Merah.